每年无论是在巨港还是其他城市，华人都会进行清明节扫墓，祭拜已故祖先。今年的清明节高潮将于4月4日到来。来自巨港以及外地的华人纷纷前往祖先的墓地，进行清明节的祭扫活动。今年的清明节将在4月4日到达高潮，居民们将前往墓地，向已经去世的祖先祈祷。例如，美商前往探望他已故的曾祖父，他并不是一个人前往，而是与其他家人共同参与。每年一次，美商和他家人都会定期前往祭拜清明，祈祷已故的曾祖父安息。除了前往已故亲人的墓地祭扫外，tahun sekali ziarah ke kuburan kakek buyut dulu yang tertua, kakek baru ke nenek buyut, baru ke kakek, baru ke nenek, baru ke orang tua aku papa. Jadi semua di sini? Pindah-pindah tempat, beda-beda tempat. Oh, kalau yang di sini? Cuma kakek buyut. Oh, cuma kakek buyut ya. Ini sembahyang seperti apa nih, Jeh? Sembahyang seperti biasa lah, buah-buahan gitu, kue-kuean. Gitu. Sambil kita berdoa juga ya. Sambil berdoa kan kertas sembahyang gitu. 清明节的时刻通常也是华人社区的团聚时刻，因为前来祭拜的家人们不仅来自巨港市，还有来自其他外地的亲属。Tim Liputan PAL TV